Duduk berapa lama ni cek. Okay, dah start. Assalamualaikum. Tak nak baca komen juga. Tak nampak. Kesian. Assalamualaikum. Hari ini saya dedikasikan sedikit masa untuk tanda tangan 1,000 buku Jalan Tegak. Joy. Saya ini kan saya ini apa? Alah. Takut dah. Mana saya pun tak reti benda ni. Baik ada tolong. Dah. Kamu masuk. Tak, sebab tadi tiba-tiba dia tekan. Tak tahu. Minta maaf lah kawan-kawan. Nampak sangat bila live selalu ada kawan-kawan yang tolong. Sebab tak biasa. Hari ni saya dedikasikan sedikit masa untuk tanda tangan 1,000 buku Jalan Tegak. Alhamdulillah setakat ni sudah 13,000 buku yang terjual dalam tempoh masa yang agak singkat. Terima kasih kepada korang lah yang tak putus-putus berikan sokongan saya. Sejujurnya terhutang budi. Proses untuk mengarang buku ni agak lama ya. Dia memakan masa 2 tahun. Kerana seperti kalian tahu, politik di Malaysia ni memang sangat tidak menentu. So setiap bulan kena update. Itu pun bila saya habis karangkan pada tahun 2022. Banyak lagi benda yang berlaku. Tak apalah, nanti saya akan ambil sedikit masa untuk karangkan buku yang baru, insyaAllah. Ini buku yang kedua saya habis karangkan. Yang buku pertama saya karangkan berkenaan perjalanan dunia perbahasan saya untuk mendidik sahabat-sahabat di luar bagaimana nak berkecimpung dalam dunia perbahasan, ucapan awam, critical thinking. So Jalan Tegak ni memang berkenaan politik negara lah. Sambil tu saya cuba jawab sebanyak soalan. Cannot open beg kuning. Saya akaun saya ni memang tak boleh beg kuning kerana akaun ahli politik dia tak benarkan. Kalau boleh memang dah lama saya buat. Itulah TikTok. Tolonglah TikTok, benarkanlah. Itulah TikTok, benarkan, memang dah lama saya buat. Tapi boleh pin komen aja. Boleh. Macam mana orang nak beli? Rasanya dia dekat Karangcraft Mall. Website Karangcraft Mall. Sebab penulisan buku ni dibuat bersama dengan tim Karangcraft. Karangcraft ni yang turut memiliki sinar harian, akhbar sinar harian. They've been very kind to me daripada dulu lagi, zaman saya berada di pihak pembangkang pun. Yeah. So I owe it to them. Banyak soalan mungkin. Orang kata PA buka beg kuning. Soalan-soalan berkenaan Bella susah sedikit lah untuk saya jawab. Saya rasa hari ni Bella di Pulau Pinang. Sebab tadi saya nampak dia lantak nasi kandar. Nasi kandar, lepas tu main jet ski. Jet ski kat Pulau Pinang? Yelah, nak mana laut kan? Ya, tadi ada orang beritahu. Sabah ke Langkawi okey juga. Ni dekat Pulau Pinang, jet ski. Kat mana? Kat Batawa, kat belah mana? Balik pulau ke? Oh, balik pulau. Okey lah. Ya, sebab pagi tadi saya nampak dia ada program dengan Penjara. Kementerian Dalam Negeri dan Jabatan Negara, Jabatan Penjara. Bella ni pun workaholic juga, kerja sikit hari. Tapi itulah Bella yang kita semua kenali. Dia pagi ke malam, hujung minggu, jarang bercuti. Tapi bila saya tanya dia kenapa tak nak bercuti, dia kata memang dia suka kerja dia. She loves doing what she does. I think that's where we share a lot of similarities.
Bila kita suka bekerja dan lakukan sesuatu yang memang merupakan minat kita, kita tak rasa macam bekerja. Soalan apa? Maybe suka workout ke? Yes, memang. Ada orang kadang-kadang dia punya stress reliever, dia keluar makan, pergi healing, pergi duduk tepi pantai. Bagi saya, best stress reliever untuk kurangkan tekanan hidup adalah untuk bersukan. Kerana sukan tu adalah outlet saya lah. Cara paling mudah supaya saya dapat tangani tekanan hidup dengan baik. Sebab tu saya rasa setiap hari saya akan bangun awal pagi, mula bersukan selepas masa subuh. So 6.30 saya dah terpacak kadang-kadang di beberapa tempat untuk mula berbasikal, berenang, berlari, dan dah jadi rutin harian. Dan sekarang saya rasa agak janggal kalau tiba-tiba ada satu hari saya tak bersukan. Cuma Jack je saya tengah tarik je. Mana Jack? Jack saya tengah cuba pujuk untuk lebih kerap bersukan. Kalau tak, perut dia terkeluar dan tertonjol ke hadapan. Macam pagi tadi kita pergi berbasikal dan berlari. Tak jauh sangat, dalam 75 km. Tapi Jack saya tak tahu berapa kilometer dia buat. Dia mengelat. Jack, berapa kilometer kau buat Jack? 37. Okey lah, not bad lah. 37 dah dekat 40 km. Dia baru mula berbasikal. So okey lah. Tu about 40 km, so okey lah Jack. Lepas tu bila saya, Jack ni dia agak unik. Saya selepas berbasikal kita akan transisi kepada larian. Dan masa tu memang dah pukul berapa? Pukul 10, pukul 11. Matahari dah terpacak di atas kepala, sangat panas. So bila sambil saya lari tu, saya dah habis, saya nampak lah Jack sudah bermula. Cakap Jack kena lari. Dia bukan lari ya kawan-kawan, dia berjalan sambil buat live. Saya rasa pengaruh sebenar dalam rumah ni adalah Jack. Masa saya tarik dia pergi swimming, okey lah, kita sambil lari atau berjalan buat live ni okey lagi. Tak pernah lagi lah saya nampak orang buat live sambil swimming kawan-kawan. Jack dia yang buat. Pelik bin ajaib. Tapi tak apalah, kalau Jack dapat menarik minat masyarakat untuk mengamalkan gaya hidup sihat, teruskan Jack. Tapi pastikan Jack pun kekal sihat lah. Juga datang belum? Dah. Ni semua dah saya kat depan. Kalau ada soalan spesifik berkenaan sukan ke apa, tu dengar tu Jack. Dia kata Bella pun sangat aktif sukan. Mungkin korang tak tahu, sebelum ni Bella masa dia dekat sekolah, dia kerap sukan, mentas desa, lomba lari. Tapi dia banyak buat short distance lah, sprint. Sebab tu apabila saya bersenam dengan Bella ni, masa dia larian laju tapi dalam jarak yang pendek boleh tahan, mengalahkan kaki Siri Munchkin ya, tapi laju. Jarak jauh boleh perbaiki. Kita semua boleh perbaiki diri kita. Kita semua jangan paksa diri. Saya tengok ramai kata macam mana nak pace macam ni, macam nak laju. Kesilapan pertama yang buat dalam sukan ni, dia terlalu terikut pace orang lain. Jangan. Kita dalam sukan ni kita perlu enjoy. Sebab tu kalau kita terlalu fokus untuk saya kena laju, saya kena beli barang paling mahal, tak kekal lama. Enjoy. Sebab tu saya banyak luangkan masa. Tak adalah sampai tersemput, merasa esok terus injured. Tak. 80% of your training adalah training untuk janji kita konsisten. Dia consistency over intensity. Itu paling penting sekali. Kalau ada kumpulan kawan-kawan atau keluarga yang sertai, lagi shock. Barulah kita akan konsisten bersukan. Tapi kalau pergi berseorangan, bila pergi berseorangan pun macam terlalu tergopoh-gopoh nak laju sangat, esok sakit, takkan kekal lama. So you need to enjoy doing sports. You must see it not only as a hobby but as a lifestyle, sebagai gaya hidup yang dapat kita integrasikan dalam rutin hari kita. Macam saya sekarang ni
Sebab tu saya tidak duduk, saya memang akan berdiri. Ini saya punya secret weapon. Ni nampak ke? Ni saya punya standing table. Ni secret weapon saya. Kerana saya bila di rumah memang saya tidak suka duduk. Saya akan banyak berdiri. Inilah tempat saya tulis buku, inilah tempat saya baca buku, inilah tempat saya baca akhbar harian atau mingguan. Dan sambil saya membaca, buat research, tulis ucapan, saya memang akan berdiri. Dan sambil saya berdiri memang saya buat banyak jenis sukan. Contoh saya akan buat calf raises. Calf raises ni kita akan naikkan calf apa Jack? Calf raises. Apa dia? Calf raises. Calf betis. Tapi kalau dalam bahasa Melayu calf raises apa? Naikkan betis lah. Saya tak tahu. Kalau kita nak terjemahkan calf raises, tu akan buat squat sambil membaca. Banyaklah. Itu secret weapon saya supaya dapat integrasikan kerja harian dengan gaya hidup yang sihat. Saya pun kena buat ni kerana dalam persediaan untuk menyertai Ironman World Championship, di mana saya berjaya melayakkan diri ke peringkat dunia, insyaAllah pada bulan 9 di Nice, France. InsyaAllah kalau semua berjalan dengan baik di mahkamah lah. Kalau tak, pasport tak dapat je kawan-kawan. Bulan 9 saya akan ke Nice, France, dan insyaAllah akan membawa bendera Malaysia. I'll do my best lah. Saya pun baru berkecimpung dalam bidang sukan triathlon ataupun Ironman. So there's a long way to go. But I'm always a believer that when you put your mind to something, you can do anything. Really, the sky is the limit. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Dan dalam tempoh masa 1 tahun ni, memang ia telah mengubah hidup saya. And thanks to all of you as well for being super supportive. Saya memang tak hutang budi. Soalan. Kau cakap dengar tu Jack kali. Jack kena pergi soalan bawah. What would you be if I'm not a politician? If I'm not a politician, most likely I will be a lecturer or a teacher. Mungkin kerana diasuh oleh seorang ibu yang mendedikasikan hidupnya sebagai seorang cikgu. It was her first job and it was her last job. Padahal dulu ibu saya ni pernah ditawarkan untuk jadi seorang pegawai tentera, nak ikut jejak langkah atuk saya. Atuk saya bekerja sebagai pegawai tentera laut di Raja Malaysia. Tak adalah yang pangkat tinggi, tapi walaupun tidak pangkat tinggi, tapi memang dia dedikasikan hidupnya untuk mempertahankan kedaulatan perairan negara. So my mum wanted to follow my grandfather's footstep, dan telah dapat pun surat tawaran, tapi atuk saya tak benarkan. Atuk ibu saya sertai bidang ketenteraan, dan selepas tu ibu menjadi seorang cikgu, dan dia memang jatuh cinta dalam dunia pendidikan. So sampailah dia bersara, dalam 3-4 tahun yang lepas dia jadi cikgu. And I do believe that teaching is one of the noblest jobs possible. Carilah Perdana Menteri ke, agung ke, bilioner yang paling berjaya ke, semua terhutang budi kepada cikgu-cikgu mereka. So yes, you may not be the most successful person when it comes to material wealth or power, but you are the building block of the country. Kerana sistem pendidikan itulah yang akan menentukan jatuh bangun sebuah negara. Saya pun sebelum berkecimpung dalam dunia politik, saya pernah jadi seorang pensyarah sambilan, pegawai penyelidik. Saya diberikan peluang untuk mengajar di lebih 20 negara. Itulah bila zaman sebelum politik ni, ya Allah, bestnya. Dia saya nampak jauh lebih muda sebab kurang stres. Dapat pergi Qatar, dapat pergi ke UK, jelajah Eropah, pergi ke Pakistan, China, Macau, semua untuk mengajar. Dan lah ditaja oleh kerajaan sana ataupun syarikat-syarikat di sana, dibayar pun dengan baik. So yeah, life before politics was actually very sure that they will come.
Soalan Wabi pakai jam apa? Pakai jam suntuk kawan-kawan. Apa lagi soalan? Banyak sangat soalan masuk. Saya nak baca pun tak sempat, minta maaf lah. Banyak tanya sebeg kuning, minta maaf. Saya memang kerana akaun saya disekat untuk meletakkan beg kuning. Kerana dia akaun yang melibatkan politik. So dia tak dibenarkan untuk letak beg kuning. Kalau tak memang saya letak. Tapi rasanya dah pin posting kan? Mana nak beli? Dah Karang Craft. Rasa saya ada buat pin posting. Boleh beli kat website Karang Craft Mall. Saya perlu ucapkan terima kasih lah kerana dalam tempoh masa yang singkat habis terjual 13,000 buku, 13,000 in such a short time. Sampai dah kena reprint 3-4 kali dah. So kadang-kadang setiap minggu ribuan buku dibawa masuk ke rumah ni untuk ditanda tangan. Kalau saya nak tanda tangan semua memang tak ada masa. Saya mohon maaf lah. Tapi saya memang akan cuba carve out sedikit masa setiap minggu untuk tanda tangan buku. Saya akan cuba sebaik yang mungkin. Buku ada kat PBKL. Memang akan ada. PBKL minggu depan. Saya akan ke sana pada hari Sabtu kan? Hari Sabtu pada pukul 12.30 saya akan berada di PBKL. Saya memang dah nak setiap tahun akan ke sana. Dan tahun ni saya akan ke sana juga. Rasanya akan ada dialog kan? Ada. Akan ada dialog. Nanti jumpa kawan-kawan lah dekat PBKL. Memang syok pergi sana. Anak saya ni memang bookworm, suka baca. So banyak beli buku. Dulu saya ingat sebelum saya diperkenalkan dengan audiobook ya, saya memang akan ada buku physical copy, hard copy yang saya akan habis baca setiap minggu. Every week I'll try to finish reading one book. Tapi janganlah ingat saya ni hanya baca buku autobiografi, buku skema. So orang nak cakap duit hilang tak ada. Orang hantar barang, kita hanya sekadar sebagai kumpulan sukarelawan yang sampaikan kepada keluarga-keluarga yang susah. Macam tablet dengan bantuan tablet dengan laptop dekat mall berapa aja? 1,300, 1,400, 2,000. Lebih 2,000 tablet dengan laptop yang diagihkan di Parlimen Muar. Ini tertinggi the highest amount among all parliaments, 222 kawasan parlimen. Dan uniknya adalah tanpa peruntukan kerajaan. Tanpa peruntukan kerajaan. Bella ada komen, tapi aku terlepas, aku beli. Bella komen, dia bukan kat ni Penang kan? Ada, orang kata ada ni. Dia komen pasal Jack kot. Pagi tadi tidak berjaya tuan. Kita beli Jack, tapi beli-beli pun kita nak memotivasikan dia supaya terus berdisiplin dalam mengamalkan gaya hidup sihat. Jack ni dia banyak sukan. Rugby main, badminton main. Badminton kalau saya main dengan dia, kalau saya dapat 5 pun dah power lah. Dia badminton power. Tapi habis main badminton pukul 12, pukul 1 pagi, dia pergi makan nasi lemak. Habis. Gone. Segala calorie loss tu habis. Kita kena ubah lah gaya hidup kita ni. Saya sangat risau bila saya cakap soal gaya hidup sihat. Kerana saya ni memang suka berhujah menggunakan data. Dan data terkini adalah rakyat Malaysia bukan setakat di kalangan kumpulan yang paling tinggi obesiti, tetapi lebih teruk berkaitan dengan kencing manis. Dan dia tidak tamat di sana. Kita memang merupakan masyarakat yang tidak suka berjalan. Saya beri contoh ya. Anggaran yang diperlukan, yang disasarkan oleh kumpulan kesihatan, kita patut take about 8,000 steps, 8,000 langkah setiap hari. Tetapi purata rakyat Malaysia hanya dalam lingkungan 3,400 ke 3,800. Tak sampai setengah pun. It's not even 50% of what we are expected to do. Dan itulah menyumbang kepada epidemik obesity, overweight, kencing manis yang boleh dielakkan
jika kita mengamalkan gaya hidup yang sihat. Itulah hari ni saya lihat orang sanggup membelanjakan puluhan ribu, ada ke ratusan ribu ringgit untuk buat pelbagai prosedur kesihatan. Dia nak potong ni, potong tu. Saya hormatlah, itu hak mereka. Dan mereka ada duit pun, itu duit mereka. Tak ada masalah. Cuma bukan semua orang boleh, dan bukan semua orang ada duit sebegitu. The easiest way is just to start working out and taking care of your diet. Diet ni sangat penting lah. Kita, ya Allah, kita ni memang suka benda yang bergula. Cuma kalian buat calorie count setiap hari. You should do your calorie count and sugar count. Hush. Pagi dengan teh tarik, tu dengan orange juice-nya, lepas tu dengan snack-snack yang sangat manis. Ada tempat Bella kata sebab dia tak dapat sign buku dia. Dia tak dapat sign buku dia. Sign. Buku dia tak dapat sign kau. Tipu lah. Dia sembang. Maksudnya di buku lain ni. Dia lupa kali pertama yang kasih buku je bila. Kalau ingatkan nanti jadi isu pula. Dah lama dah kasih. Dan bila kasih kan tu, ingat momennya di mana, bagaimana, ditanda tangan bila. Dia ambil buku lain ni. Tidak silap Bella pun insyaAllah nanti akan ada dekat pesta buku. Kita patut tanya bila Bella nak haramkan bukunya yang tersendiri. I think her story is very interesting and exciting. Mula bekerja daripada umur 6 tahun. Gila, 6 tahun kita buat apa je? Berhijrah daripada Sabah ke KL. Kecil-kecil dah bekerja. Kat sekolah jaga adik-beradik, jaga satu keluarga. Sambil berada di college, tetap jaga pendidikan adik-adik dan juga bekerja setiap malam. Tanya bila dia nak tulis buku dia. Nak karamkan buku dia. Tanyalah dalam dia ada. Dia bukan pining. Tadi kata bukan dia tengah apa? Main jet ski. Jet ski. Takkan main sampai petang dia balik. Oh, syok agak pining. Bikin pining saya bikin nasi ganda. Tak nasi ganda. Apa lagi ya? Bikin pining memang makanan best lah. Ya Allah. Tapi bahayalah. Kalau pergi pining habis diet saya. Dia boleh je makan makanan yang sedap ni. Nasi kandar, roti canai. Tapi janganlah kerap. Dan just be conscious of your diet. Kita dah rutinkan pemakanan tak sihat ni, tu masalah. Dia dah jadi rutin harian. Soalan, ya Allah. Invite Bella, macam mana nak invite? Dah. Sekejap. Memang tak reti. Okay, Jack, tolong jalankan tugas. Sekejap. Mana? Jack dengan kain pelekat dia. Bella ada invite ke? Tapi kalau dia kerja janganlah. Kalau dia tengah kerja. Sekejap. Apa? Dia pun mungkin akan dia balik malam ni kan. Tak kacau. Kesian ni. Okay, kita berhenti sekejap. Minum air. Okay kak? Saya punya favourite water is air kosong. Saya minum banyak. Kan orang panggil saya ni ikan paus sebab saya minum satu botol air ni kejap je, habis. Lagi.
Dan ya Allah, banyaknya soalan masuk. Cepat sangat sampai saya nak jawab pun tak sempat. Bila dekat Pesta Buku, saya akan ada di Pesta Buku pada hari Sabtu minggu depan. Tak silap pada pukul 12.30 ke pukul 1 tengah hari. Ya. Waalaikumsalam. Apa bising? Bising kipas saya. Kipas dah lama sangat. Jual buku beg kuning, minta maaf kawan-kawan kerana kawan ni tidak boleh beg kuning. Kalau tak memang saya dah buat dah. Tapi tak silap saya dah pin post Karang Craft punya website. Nak buat apa? Bella. Dia free ke? Eh? Kalau dia tak free, kesian dia.